Nangis. Nangis ah. Ceng ceng ceng. Mari kita tengok. Uy. Ke tempat rasamu di sini ku ragukan. Assalamualaikum. Ada orang rakam ah. Saja nak banding dengan bilik-bilik ni ah. Ni macam sama tapi tak serupa. Nampak? Okey. Mana yang ori, mana yang tak ori ni? Yang ni macam ori. Nampak? Smoke Smoke. Ada gelap-gelap sikit lah colour dia. Ni Original. Siap ada getah dia getah permanent ni, tak boleh buka kot. Macam mana nak buat ni? Dah kusam dah. Barang lusuh 40 tahun. Mana boleh banding dengan barang baru tak? Okey, tak apa. Kita boleh buat dia, kita boleh cantikkan dia macam baru. Boleh cantikkan dia macam baru. Ni macam baru tapi ni bukan original. Ni memang kopi lah. Tapi kopi dia cantik lah, sedap. Kopi nampak. Tapi yang ini pun kopi juga. Lupa nak. Ini kopi juga. Ini kopi keluang. Kopi keluang Wak minum dulu Bismillahirrahmanirrahim. Wak memang penggemar kopi. Kopi keluang ke, 343 ke, kopi rengit ke, kopi tenggek ke, kopi juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini original tapi second hand. Tahu kan ini windshield apa, tahu kan? Ini semua windshield MBX lah. Ini Wak punya barang. Ni dia. Fairing ni lama simpan Spare. Ini spare Spare simpan, takut kena abu. Lomba weh. Merecik. Ini original ni. Ini original. Nampak? Tapi ini untuk cover set merah putih. Dia kalau line dia ni, stripe dia ni putih biru, dia untuk cover set merah putih. Yang ni dia sama. Okey, windshield ni ada dua jenis Yang ni sama pattern. Okey, nampak? Ni semua complete ni bang. Barang padu, susah nak dapat ni. Tak ada lagi kat Malaysia ni. Ada pun orang simpan tak keluar. Asyik ada cok. Nampak? Nampak tu? Wah, man. Ini reward lah. Reward untuk diri sendiri lah ni. Buy from Wak Nani. Wak Nani. Wak juga. Geng dia ni. Satu kapal lama ada cok lah. Honda. Ni stiker lama ni, masa ride pergi Penang dulu ni. Tahun 2018. Ni semua part original lah. Untuk makluman, part MBX ni tak ada yang kopi lah. Jarang jumpa lah. Barang jumpa part original Okey, jap. Alah. Jap. Baru ingat Habib. Barang jap. Ini barang simpan pun dekat 40 tahun dah bang. Tengok kotak pun dah tahu lah. Tapi ini barang tak boleh buka. Nanti untuk next video. Untuk next video.
Dia yang baru ingat ni. Nampak? Nampak KK4. KK4 ni untuk MBX lah Okey, jap. Mari kita tengok. Mari kita tengok. Engkaulah sekuntum bunga sakura. 64200. Ni code number. International punya code number KK4. 64200. Mari kita tengok. Ini barang original bang. Kilang kat Osaka. Osaka ke Yokohama macam tu lah. Mak. Nangis. Ceng. Mari kita tengok Mari kita tengok siapa yang kena. Mari kita tengok. Nampak? Ini baru betul-betul original ni. Original ni. Barang baik punya. Okey, nampak tak? Nampak dia punya smoke sama. Tapi yang ini original. Yang ini bukan original. Dia ada beza lah sikit. Dia punya ujung ni dia macam tu je kan. Tak ada apa orang kata. Tak ada penutup dia. Bukan penutup, macam ending lah. The ending of windshield. Nampak? Yang ini siap lubang Dia kalau original datang dia siap lubang. Lubang untuk kita tempelkan dekat dia punya ni lah. Tempelkan dekat sini dia dah siap-siap. Nampak? Ngam-ngam je, memang tak lari. Satu hun pun tak lari. Terus cun-cun dia pasang. Sap. Memang lain kan, nampak? Ni pun boleh juga, tapi nak kena buat lubang lah. So kalau orang yang tahu, dia tahu lah mana yang ori, mana tak ori. Kalau orang yang faham, macam orang-orang lama, mesti dia tahu dia. Mesti dia tahu part ori ke tak ori. Okey, saya nak maklumkan yang ini dengan ini sama. Maknanya dia ada dua jenis. Ini cerita ori cerita part ori windshield ori. Yang jenis ni memang dia ada dia punya getah. Getah ni kalau ikut boleh buka ni. Dibuka Tapi yang ini original, tapi dia model yang tak ada getah. So dia penghujung dia macam ni je lah, macam bunjul sikit lah. Sebab saya ada dua jenis, so saya dah buat kajian. buat kajian sendiri lah. Tanya ChatGPT, dia kata memang ada dua jenis lah, dua model lah. Tak tahulah, mungkin yang ini Jepun, yang ini UK kot. Dia macam tu lah. Sebab MBX ni ada dua jenis. Satu UK punya spek, satu Japan. Yang UK spek kalau fairing dia terus tutup. Signal dia bukan kat sini, signal dia asing. Signal dia asing lah, macam Honda 5 speed. Honda pun ada dua jenis kan, Honda Rider kan. Satu ada kalau 5 speed dia guna signal asing. Kalau yang super sprint, yang small 6 speed, dia built in terus. Dia punya signal dia asing. Kalau yang ini memang Japan. Tapi kat Malaysia ni banyak yang pakai Japan spec lah. Jepun biasa signal terus built in lah. Sebab ada orang dia tak minat signal asing kan. Kalau dulu saja pakai signal asing macam RZ ke TZR, memang dulu di Singapura kan. Masa nak masuk Singapura je bagi buta buka, pasang lah signal. Pagi esok balik, petang buka balik. Singapura memang safe, kena ikut betul-betul lah. Tak hidup pun, cuma tampal je lah, buat apa, display je kan. Okay. Jadi sekurang-kurangnya ini khazanah yang sangat bernilai. Tak tahulah kalau jual berapa harga ni. Dia bukan cerita duit ni, cerita barang ada ke tak ada. Duit boleh cari,
Kan Shopee kalau boleh jumpa, jual dengan saya beli. Kalau jumpa lah. Kalau jumpa kat Shopee lah, memang tak akan ada lah. Tak mungkin ada. Kan. Ini kod number dia. KK4 ni memang khas untuk MBX. KK4 ni memang MBX punya part original, made in Japan. Okay. So untuk kali ni sajalah yang saya boleh kongsikan. Jumpa lagi di video akan datang. Saya ada banyak lagi part-part yang boleh dikongsikan bersama. Saya pun minta maaf kalau ada yang saya mungkin tak pandai, saya mungkin tak tahu. Kalau ada lagi kawan-kawan yang mungkin lebih arif, boleh info saya. Sama-samalah kita belajar, sama-samalah kita memenuhi minat dan cita rasa. Selagi ada jiwa, selagi ada kudrat, InsyaAllah kita akan jumpa di next event. Okay, bye-bye. Wah, nak sambung buat kerja, terima kasih support video Wakman MBX. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Bye.